bagaimanakah persiapan dan persediaan kita menyambut kedatangan Ramadan? Saudara-saudara, sebagai Muslim, kita sering diingatkan supaya membuat persiapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah disediakan untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Saudara-saudara, apakah telah terlewat untuk kita membuat persiapan? Bagaimanakah caranya kita masih boleh mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan bulan Ramadan? Dan di sini khutbah memberikan dua usulan untuk dipertimbangkan. Pertama, usah berlengah-lengah. Kita sering menunggu ketibaan bulan Ramadan untuk memperbanyakkan ibadah dan meninggalkan tabiat buruk. Namun kita tidak boleh terus bertangguh. Jika ajal datang sebelum kita bertemu Ramadan, adakah alasan menunggu Ramadan itu membantu kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya amat tidak wajar kita menangguhkan taubat dan perubahan diri dengan meletakkan harapan pada hari esok yang belum pasti. Oleh itu, marilah kita mulakan langkah itu dari saat ini. Perbaikilah solat kita, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, luangkan masa membaca dan mentadabbur Al-Quran. Berusahalah meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Saudara-saudara, persiapan Ramadan tidak bermula dengan ketibaan anak bulan, tetapi ia bermula dengan perubahan kita dari detik ini. Ingatlah, Ramadan bukanlah sekadar ibadah sebulan, tetapi latihan rohani dan jati diri untuk sepanjang kehidupan kita. Matlamat kita ialah memupuk perubahan yang kekal, bukan semangat yang bersifat sementara. Kedua, melakar matlamat dan rancangan yang jelas. Tetapkanlah matlamat yang jelas dan rancanglah secara praktikal. Bulan Ramadan adalah terhad dan masanya sangat berharga. Tanyakan sekarang juga, adakah kita ingin menjadi seorang yang lebih berhati-hati sebelum berbicara? Adakah kita akan berjaya menundukkan nafsu serakah ketika waktu senang atau dikala ujian melanda? Bagaimana pula matlamat rohani kita dalam bulan yang mulia ini? Adakah kita ingin terus lebih kerat solat berjamaah di masjid atau bersama keluarga? Adakah kita ingin mengkhatamkan Al-Quran atau menghidupkan qiyamul lail? Dan bagaimanakah dapat kita mencapai setiap matlamat kita ini? Pada masa yang sama, fikirkanlah bagaimana kita dapat mengimbangi ibadah dengan bertanggungjawab, dengan tanggungjawab kita harian terhadap keluarga kita, tugas dan kecemerlangan dalam pembelajaran. Perancangan yang jelas akan membantu kita lebih fokus dan istiqamah sepanjang Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan keberkahan dan keampunan. Pintu rahmat dibuka luas dan dosa diampunkan bagi mereka yang bertaubat dengan ikhlas. Menjadi kerugian jika kita melepaskan peluang ini tanpa merancang dan mencapai perubahan ini. Marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh membuat persediaan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan kesempatan bertemu Ramadan agar kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Allahumma balligh Ramadan, Allahumma balligh Ramadan, Allahumma balligh Ramadan wa barik lana fi Sya'ban.